Hello guys, selamat datang ke video Faizi channel. Okay, hari ni saya nak unbox kad Mekamat kad Boboiboy Peru Sunat Mekopek nombor 6 bersih. Okay, saya dapat kad ni. Okay, saya beli dekat 7E main 7E Buku biasa. Kalau dah beli kad ada kedai buku mana saja macam Getty Comic, MPH dengan Popular kad. Mana pula boleh cakap Shopee, Lazada dengan TikTok Shop ya. Okay, dengan kedai buku awal kena cari kedai makan dulu. Cakap 7E minus dengan kedai makan dengan buku yang besar ya. Kalau cukup pasal kita cakap buku lebih kawan tu. Dia punya paket kata tak spoiler. Tahu masa je kita buka. Okay dah. Okay, kita dapat kad Samurai. Kita dapat kad Yaya dan Ying. Kita dapat Bad Dudes. Kita dapat Mas Mawais. Kita dapat Team Body Baku Forever. Kita dapat HP Marker. Kita dapat last sekali Mekamato AR Fuyo. Wow, dapat kad AR guys. Okay, ni kapal macam kad emas ya. Okay, sekarang je kita susun. Ini kad paling rare ya bagi saya. Okay, ya, sama ada paket dalam ni. Jom kita buka HP Marker. Jom kita buka. Wow, HP Marker guys, terbaik. Dia kita jadikan dia petak macam dulu. Okey, malangnya champion hari tu pack nombor 3 ada kesalahannya. Patutnya dapat sang buaya, rupanya dapat Mekamato lagi ya. Sebab kad tu ada kesalahannya. Kalau boleh saya nak beli untuk setujukan kad yang dapat tu. Okey, betul ke sahabat. Kalau sampai si video kita kalau dia nak beli kad Mekamato yang rare ni, boleh cek kad Mekamato kad Boboiboy Peru Sunat dia boleh carikan kedai buku mana saja macam MPH, Getty Comic dengan Popular dengan kad kedai makan dia boleh cekak 7E minus dengan kedai makanan buku mana saja, kedai buku dengan makanan yang besar yang bukan macam koperasi. Kita sampai sini video kita dah. Bye sampai kau terbaik. Yes.